Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mesej inilah yang dibawa. Selepas daripada itu, tentera Islam, dalam dunia Islam ada budaya yang berbagai-bagai dan Islam tak hapuskan. Saya suka apabila tengok ada di Kelantan buat beberapa budaya masjid dengan beberapa pendekatan. Dulu saya cadangkan masjid Cina, dan ada orang bangkang masjid Cina. Dia kata, mana boleh masjid mesti orang Melayu, sedangkan kita ada orang Cina yang dia menganut Islam, dia tak fasih bahasa Melayu, dia nak faham Islam, biar dia dengar khutbah dalam bahasa Cina. Takkanlah nak semayang, habis tu dia kata nak semayang dalam bahasa Cina. Takkan nak semayang dalam bahasa Cina. Oh, masjid orang Melayu pun tak semayang dalam bahasa Melayu. Kita nak supaya mereka lihat ada keluasan. Islam tidak boleh menjadi agama milik kaum. Dan Nabi tidak pernah menegakkan soal perkauman ini. Sehingga kita di Malaysia ini cuba menjadikan Islam seakan-akan ia milik kaum. 51 tahun merdeka dalam negara ini, tiba-tiba timbul orang bukan Islam tak dapat faham Islam. Orang bukan Islam prejudis dengan Islam. Kita ada TV, kita ada radio, kita ada akhbar. Rakyat yang tak celak komputer dah celak komputer, yang tak tahu guna internet, sampai nenek pun boleh guna internet dalam iklan. Tiba-tiba orang bukan Islam tak dapat memahami asas-asas kepada ajaran Islam dalam negara ini. Adanya masalah dan adanya ketidakjujuran di dalam menyebarkan Islam. Perkara ini patut dipersoalkan. Bukan kita nak paksa mereka masuk Islam. At least sekurang-kurangnya mereka tahu apakah itu Islam, apa itu keadilan Islam, apa itu sejarah Islam. Hari ini generasi baru tak tahu. Mereka dipaksa belajar bahasa Malaysia. Okeylah, tak apalah, sebagai sebuah negara yang bahasa kebangsaan yang bahasa Malaysia. Kita sensitif jika tulisan Jawi umpamanya. Ini semua kerana saya tidaklah bersetuju bila orang nak buang tulisan Jawi. Tetapi membuang tulisan Jawi itu tidaklah lebih besar daripada kita menghilangkan kepahaman Islam daripada dia. Tulisan Jawi ni bukan maksud Arab, Jawi ni Jawa lah. Dulu kita kata tulisan Jawi merujuk pada Jawa. Jawa tu maksudnya tulisan yang menggunakan khat Arab lah. Tuan-tuan kena pergi ke sebahagian negeri di China yang mana penduduk Islamnya banyak. Tuan-tuan akan tengok bahasa Cina tu sendiri ditulis dalam huruf Arab. Ditulis dalam huruf Arab. Ini tidak ada masalah. Tetapi kita kena tanya, 51 tahun kita buat apa dengan orang bukan Islam? Kita tegakkan soal-soal yang bersifat kemelayuan. Saya cadang masjid Cina, timbul kontroversi, sehingga pihak akhbar saya dipahamkan diminta stop isu itu, jangan main lagi. Dan sebarang statement tentang masjid Cina itu tak dibenarkan keluar sampai itu. Sedangkan isu bukan masalah. Kita nak supaya orang Cina ada kebebasan untuk dia mendengar Islam dalam bahasa dia. Dia mungkin kalau dengar saya ceramah, dia tak faham dengan istilah-istilah Melayunya. Biar dia dengar bahasa Cina masa khutbah. Apa salahnya? Islam pergi ke Cina, tuan-tuan tengok masjid di negeri Cina tak ada kubah. Mungkin kalau kita tengok sini, kita saja tahu backcom, kita sangka kerana bumbungnya demikian. Islam tak ubah. Islam tak buang baju Chongsam dah. Kenapa kalau orang Melayu boleh pakai baju Melayu, orang Cina tak boleh pakai baju Cina? Kita cuba menegakkan benda yang bersifat remeh-temeh, tetapi kita tidak menegakkan perkara yang bersifat usul di dalam agama. Biar mereka faham konsep Islam, biar mereka faham keadilan Islam.
Kalau mereka tak mau terima Islam pun tak apa, tapi mereka mempunyai sangkaan baik terhadap Islam.